Penyelidikan media baru mengkaji bentuk, kandungan dan impak media digital moden seperti media sosial, blog, vlog, podcast dan penstreaman langsung. Platform ini membolehkan komunikasi dua hala dan penyebaran maklumat secara masa nyata. Dalam era digital, pendidikan ini penting untuk memahami kesan teknologi ke atas komunikasi manusia serta membantu membentuk dasar pendidikan dan inovasi yang lebih bertanggungjawab. Di Unimap, Dr. Fahmi dari Fakulti Perniagaan dan Komunikasi menerajui kajian ini demi manfaat masyarakat yang lebih celik dan bersedia menghadapi cabaran digital. Media baru muncul sebagai reaksi terhadap kekangan media tradisional seperti televisyen, radio dan akhbar yang bersifat satu hala. Teknologi internet dan telefon pintar telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, mendapatkan maklumat dan menyampaikan pandangan. Justru, penyelidikan dalam bidang ini penting untuk memahami perubahan dalam pola komunikasi, budaya, ekonomi, digital dan kesan sosial. 4 fokus utama penyelidikan pasukan kami ialah: yang pertama, memahami perubahan sosial. Media baru telah merombak cara manusia berinteraksi, belajar dan bekerja. Kedua ialah menilai kesan terhadap demokrasi, kewujudan echo chambers, penyebaran maklumat palsu dan pengaruh algoritma yang memberi cabaran besar kepada proses demokrasi. Yang ketiga pula ialah meningkatkan keberkesanan komunikasi digital. Penyelidikan membantu organisasi dan individu membangunkan strategi komunikasi yang lebih berkesan. Dan yang keempat ialah mengukuhkan literasi digital di mana hasil kajian boleh digunakan untuk mendidik masyarakat agar lebih celik, teknologi dan beretika di alam maya.